Jom kita melabur kat sana. Banyaklah return atau dividen yang dibagi. Kat sana pun tawarkan banyak lagi pulangan. Lebih baik kita pergi kat sana. Alamak, tak cukup duit lah, apa kata kita pinjam? Maka dekat sinilah bermulanya masalah kalau kita salah manage. Sebab itu jangan lupa share dulu video ini. Hari ke-45, simpan atau labur. Sebenarnya banyak juga soalan yang timbul. Mana lebih baik, kita simpan duit atau kita laburkan duit? Sebenarnya you kena jelas sebelum you nak melabur, pastikan you telah ada simpanan dahulu. Itu lebih penting. Mana-mana mentor kewangan akan menasihatkan simpan dulu sebelum melabur. Kerana apa? Sebab apabila kita ada simpanan, kita ada juga tabungan-tabungan yang kita sediakan untuk kecemasan. Namun you kena ingat, kalau pelaburan pula adalah satu tempat portfolio yang kita letak yang tak pasti lagi kita dapat untung ke. You kena ingat simpanan dan pelaburan sebenarnya mempunyai fungsi dan matlamat yang berbeza. Simpanan adalah lebih kepada pelindung, manakala pelaburan pula lebih kepada dia nak kembangkan duit kita. Jadi kalau kita tak ada simpanan, semua duit kita habiskan pada pelaburan, if anything happen, kita dah tak ada backup pada. So ingat, jangan terbalikkan susunan tu. Pastikan dulu dah cukup ada simpanan, baru kita pergi pelaburan. Sebab pelaburan akan berkembang jika keadaan semua dalam keadaan baik dan stable. Kita bina tingkat yang lebih yang kukuh bermula dengan asas yang kuat. So sama juga dengan kewangan.